habis ni? 10.30 pelajar tingkatan 4. Ni bukan ke kelas yang ada budak baru tu? Nak ajar tajuk apa? Yang lepas pun ajar tadi faham ke tidak? Suruh buat tajuk lain, dia buatnya tajuk lain. Cik Diana, kenapa? Sibuk ke tu? Adalah ada sikit kerja ni. Ada kelas lepas ni? Tak ada. Sajalah nak tanya-tanya cuti minggu lepas macam mana, okey ke? Alhamdulillah semuanya okey. Ada kelas tambahan lah. Ada kelas tambahan. Semuanya berjalan lancar lah. Belajar semua okey je lah belajar. Okey, mereka boleh kecap. Bagus betul. Untunglah Cik Diana. Kenapa tu? Saya kan, budak kelas saya tu ada seorang budak baru. Lepas tu kan, saya tak tahu kenapa saya ajar bahasa Melayu je pun kak. Lepas tu, saya ni kalau kata budak baru pun kenapa dia tak tanya kawan dia kan. Lepas tu, cerita sini habis sini lah Ya, minggu lepas saya pergi makan, saya nampak budak baru tu dengan lelaki. Ya ke? Kata kot abang dia kot. Kalau kata abang, mana mak ayah je. Dah lah dia dengan lelaki. Betul juga kan? Tak kau orang luar boleh salah faham tengok berdua. Jangan Malam pula tu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ni kita akan sambung topik 2. Okey, semua boleh buka muka surat. Surat 28 dan cikgu nak semua buat latihan yang diberikan dalam muka surat 28. Boleh? Boleh. Okey, baik. Nanti kalau dah siap, boleh hantar kepada cikgu. Okey, ini macam mana latihan topik 2? Okey tak? Okey, cikgu. Okey. Ya, kita? Okey, baik. Aku tak boleh lah fokus nak buat kerja ni. Kenapa? Aku tahu tak, aku sedih sangat sebenarnya hari ni. Kenapa? Tadi kan, aku pergilah bilik guru. Aku nak hantar tugasan yang cikgu Ain bagi dekat kita semalam tu. Lepas tu kan, kau tahu bila aku pergi bilik guru tu, masa aku masuk tu, aku terdengar cikgu Ain tu, dia mengumpat pasal soalan pelajar. Kenapa? Aku macam tak pastilah, tapi aku ada dengar dia sebut tau. Dia sebut macam pelajar baru. Kalau kau. Kan. Aku rasa macam aku je pelajar baru dalam kelas dia tu, macam apa yang dia umpat tu macam tuju kepada aku je. Betul. Dia umpat dengan cikgu Yana. Kau kenal kan cikgu Yana? Dia umpat kan. Dia kata macam aku ni slow dalam buat kerja, macam perlahan lah. Macam aku nak tangkap apa yang dia ajar dalam kelas tu pun macam perlahan, macam lambat, macam payah aku nak tangkap benda apa ilmu yang dia bagi tu. Lepas tu aku ada dengar juga tau, dan aku macam sedih lah, memang kecewa lah sebab dia ni, cikgu Ain ni cikgu yang aku hormat lah dengan cikgu Yana kan. Tapi dia macam melibatkan keluarga aku. Kenapa? Sebab dia umpat kan, dia macam kenal aku juga lah. Dia kata dia nampak aku dekat kafe berdua-duaan dengan lelaki. Tapi sebenarnya lelaki tu bukan orang luar, bukan orang yang aku couple ke bercinta ke apa. Sebenarnya lelaki tu abang aku. Dia sembang dengan cikgu Yana. Cikgu Yana tu macam menyokong je apa yang dia cakap tu. Aku ni macam malu lah sebab tu bukan cerita yang betul. Macam kenapa cikgu Ain tu dia tak tanya aku dulu, macam dia tak selidik dulu. Ni tau, dia terus sebarkan je macam malulah aku sebagai pelajar baru kan, baru je masuk. Takkanlah aku ni macam nak timbulkan masalah ni, macam baru pelajar baru dia timbulkan masalah. Aku malu sangat ni. Baik. Terima kasih. Cik Dek ada dengan aku. Nanti kita selesaikan problem ni. Terima kasih. Okey kelas, terima kasih semua. Okey, kita jumpa di lain hari. Siapkan latihan yang saya bagi. Okey, semua boleh rehat. Sama. Assalamualaikum. Aina dah ini? Saya cikgu. Lepas ni jumpa saya kat bilik guru time rehat. Rehat nanti saya pergi bilik guru. Aduh, cikgu Ain nak jumpa aku ni. Mesti nak marah aku lagi ni. Takut ni.
cikgu ni. Awak tahu ke kenapa saya panggil awak? Tak tahu. Awak tahu markah peperiksaan awak? 40 hari ni. Awak dah tingkatan 4. Tahun depan awak nak SPM. Macam mana hari ni? Markah awak atas pagar je. Saya ajar bahasa Melayu je. Awak tahu tak? Kawan-kawan awak semua markah tinggi tau. Awak nak SPM. Awak tak faham ke saya ajar apa? Bahasa Melayu hari ni 40 atas pagar. Kalau awak tak faham, awak boleh jumpa saya. Tapi ni tak ada usaha langsung. 40. Melayu tolong lah. Balik ni pergi belajar betul-betul bahasa Melayu. Awak nak skor SPM. Tahun depan nak SPM. Awak gagal bahasa Melayu. Gagal semua. Dah pergi balik kelas. Cikgu Ai. Cikgu Zura. Dari mana? Saya baru habis kelas Pak Mangga tu tadi. Oh, yang ada budak baru tu ke? Cikgu Ai nak tanya dah kan. Kenapa tu Cikgu Zura? Tadi kan kat kelas saya ada dengar pelajar-pelajar tu ada cakap masa diorang pergi bilik guru tu, dia ada dengar cikgu sekolah kita ni cakap pasal budak baru tu. Juga? Pasal apa? Saya tak tahulah pula. Mungkin dia ada cakap pasal buruk pelajar tu lah agaknya. Cikgu Ai tahu ke siapa cikgu yang cakap tu? Setakat ni tak ada pula saya dengar-dengar. Ya ke? Itulah macam bahayalah pula sampai pelajar-pelajar ni dengar. Patutnya cikgu-cikgu tak bolehlah nak ngumpat pasal pelajar-pelajar ni. Ya, faham. Pelajar tu mesti sedih kan? Yelah, saya pun risau juga kalau tiba-tiba pelajar tu tak nak datang sekolah ke apa ke. Betul, boleh jadi. Kan? Tak apalah kalau macam tu. Jomlah kita pergi makan. Jomlah. Tak, kenapa ni? Macam ngomong ni sedih. Saya kena masalah macam ni. Dan tak ada apa cikgu duduk. Ni masalah apa? Saya sedih lah cikgu. Saya sedih sebab kena marah dengan cikgu Ai. Cikgu Ai asyik marah saya. Banyak kali dah. Cuma hari ni berkaitan dengan peperiksaan saya lah. Saya dapat markah paling rendah dalam kelas. Lepas tu bila cikgu Ai panggil saya kat guru tu, dia marah tu saya macam sedih dan kecewa lah. Sebab yang pertama suara dia tu macam kuat juga bila dia marah dalam bilik guru tu kan. Jadi bila suara dia kuat tu, cikgu-cikgu lain tu macam pandang saya. Saya macam malu, dia sedih. Sebab lepas tak pun lagi satu, markah saya tu macam paling rendah kan. Bila cikgu cakap kuat-kuat, cikgu cakap kuat-kuat dalam bilik guru tu, cikgu lain akan ingat saya macam pelajar yang tak pandai, yang lemah, yang gagal, yang tak boleh nak lulus. Saya malu sangat. Berapa barang awak? Akan berapa je cikgu? 40 markah, 40%. Saya pun dah cuba dah macam-macam. Saya dah buat latihan, dah buat nota, belajar dengan kawan sekali tu, tanya cikgu, join kelas tuition. Tapi saya pun tak tahu kelemahan yang saya perlu saya perbaiki. Jadi cikgu Ai selalu marah awak? Ya. Pelajar lain selalu tak dimarah dalam kelas? Marah juga. Tapi macam beratnya saya yang asyik kena marah dalam kelas tu. Mungkin sebab saya ni pelajar baru sama. Jadi mungkin bila pelajar baru ni macam banyaklah masalah yang mungkin saya macam ada yang saya kurang faham, saya tak tahu macam berbanding dengan yang lain tu. Mereka mungkin dah faham dengan cara cikgu Ai mengajar dalam kelas kan. Dan saya ni saya macam baru nak menyesuaikan diri lah dengan persekitaran, dengan cara pengajaran cikgu Ai. Sebab bagi saya cikgu Ai mengajar dalam kelas tu dah cukup okey dah. Cuma berbeza dengan cikgu saya dekat sekolah lama sekali. Okay, saya faham. Okay, tak apa, nanti saya cuba cakap dengan cikgu Ai ya. Okay, jangan sedih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Apa kat sini?
Masuk. Assalamualaikum Puan Pengetua. Waalaikumsalam. Saya mengganggu ke? Tak. Ada apa ya Cikgu Zura? Saya ada perkara sikit nak bincang dengan Puan Pengetua. Boleh ke? Boleh. Silakan masuk. Okey, terima kasih Puan. Okey Cikgu Zura. Ada apa yang nak sampaikan kepada saya tu? Okey, macam ni Puan Pengetua. Hari tu saya ada masuk kelas Pak Manggis. Lepas tu, saya bagi latihan kepada pelajar-pelajar. Sementara saya nak tunggu latihan pelajar tu siap, saya ada terdengar perbualan pelajar ni. Dia mengatakan ada cikgu dekat sekolah kita mengumpat dan menyebarkan fitnah tentang pelajar tersebut. Saya pun mula saya terfikir, siapa cikgu yang mengatakan tersebut? Betul ke memang ada? Okay, jadi Puan Pengetua, saya pun nak tanya kepada Puan, adakah Puan ada dengar-dengar tentang perkara ni? Tak. Ni kali pertama saya dengar pasal isu ini dan saya dengar kali pertama ini pun daripada mulut Cikgu Zura sendiri. Dan saya rasa memang ini masalah yang sangat serius lah sebab melibatkan para pelajar dan juga etika guru yang negatif. Jadi Cikgu Zura ada tahu apa lagi mengenai perkara ini? Ada Puan Pengetua. Ceritanya macam ni. Tadi saya pergi library untuk cari bahan-bahan untuk mengajar. Lepas tu, saya terdengar perbualan antara Cikgu Yana dan Cikgu Ain. Daripada perbualan tu, rupanya saya dapat tahu mereka lah cikgu yang mengumpat dan menyebarkan fitnah pelajar tersebut. Bila saya dengar tu, saya rasa amat kecewa sebabnya mereka adalah rakan sekerja yang rapat. Tapi saya beranikan diri juga untuk menyuarakan perkara ni kepada Puan Pengetua. Jadi saya mengharapkan Puan Pengetua memberi teguran yang sewajarnya ataupun mengambil tindakan yang sewajarnya kepada mereka. Macam tu ceritanya. Terima kasih Cikgu Zura sebab berani dan jujur untuk menyampaikan berita ini. Sebab saya tahu sukar bagi Cikgu Zura untuk mengambil inisiatif dengan menceritakan perkara ini kepada saya kerana saya tahu Cikgu Zura merupakan kenalan rapat kepada Cikgu Ain dan juga Cikgu Yana. Jadi saya amat kagum dengan sifat amanah yang ada dalam Cikgu Zura yang patut ada dalam diri seorang guru yang beretika. Terima kasih. Nanti saya akan mengambil tindakan dan juga hukuman yang sewajarnya. Okay, sama Puan Pengetua. Terima kasih juga sudi meluangkan masa dengan saya. Okey. Cikgu Ain dan juga Cikgu Yana. Tujuan saya panggil kamu berdua ke sini sebab saya ada mendengar laporan lah daripada beberapa orang guru mengenai perilaku cikgu berdua yang tak sepatutnya seorang guru lakukan ada dalam bilik guru. Dan berita yang saya dengar ni adalah mengenai cikgu berdua ni mengumpat mengenai seorang pelajar di dalam bilik guru. Jadi saya nak tanya, adakah isu ini betul? Betul Puan. Saya lah tu. Jadi betul lah laporan yang saya terima daripada guru-guru ni mengenai cikgu berdua. Saya sangat kecewa lah dengan perilaku Cikgu Ain dan juga Cikgu Yana sebab kita ni seorang guru. Kita tahu patutnya seorang guru ni tak boleh menunjukkan contoh-contoh yang tidak baik kepada para pelajar. Terutamanya sikap guru seperti Cikgu Ain dan Cikgu Yana yang mengumpat tentang pelajar di dalam bilik guru, tempat yang terbuka, sehingga menyebabkan pelajar tersebut mendengar dan telah tidak hadir ke sekolah selama 2-3 hari. Jadi saya sangat kecewa dengan sikap guru-guru. Saya harap Cikgu Ain dan juga Cikgu Yana tak mengulangi lagi lah perbuatan ini. Sebab macam yang kita tahu, kita seorang guru, para pelajar ni memandang kita sebagai contoh teladan yang baik dan juga kita ni menjadi role model kepada para pelajar. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita sebutkan, perkataan kita, lisan kita, perbuatan kita dan juga tingkah laku kita di dalam kelas ke, di luar kelas ataupun di dalam bilik guru dan di mana-mana sahaja menjadi perhatian dan juga para pelajar ni. Jadi saya harap Cikgu Ain dan Cikgu Yana ni mengambil kata-kata saya ni dengan serius. Sebab saya memang tak mahu lagi mendengar isu ini berulang lagi untuk kali kedua dan kesebagainya. Sebab ini melibatkan kita sebagai guru dan juga para pelajar. Sepatutnya hubungan kita sebagai antara guru dengan pelajar ni hubungan yang baik, yang harmoni. Bukannya kata-kata dan tingkah laku Cikgu Ain dan Cikgu Yana ni meruntuhkan maruah pelajar pula. Jadi saya harap Cikgu Ain dengan Cikgu Yana ni akan mengambil tindakan lah dengan melakukan permohonan maaf kepada para pelajar secara peribadi. Dan saya harap perkara ini tidak akan berulang lagi. Baik, terima kasih Puan. Baik. Jadi saya rasa setakat ini sahaja. Hai
Hai, saya memegang watak sebagai Cikgu Ain. Berdasarkan video lakonan sebentar tadi, jelas bahawa Cikgu Ain telah melanggar etika seorang guru apabila dia gagal mengawal emosi dan juga tidak bersikap profesionalism dalam menjalankan amanah yang diberikan. Seorang guru yang tidak menjaga emosi akan mengganggu ketugasan seharian kerana dia akan terikut dengan perasaan mudah marah sehingga mengakibatkan mengeluarkan tutur kata yang kasar dan juga termasuk juga mengumpat pelajar atau rakan sekerjanya. Guru yang tidak menjaga emosi akan membawa kesan tentang hubungannya dengan pelajarnya ataupun dengan rakan sekerjanya. Selain itu, guru juga menjadi kedua hasanah terhadap pelajarnya. Oleh itu, seorang guru perlulah menjaga perbuatan, percakapan serta tingkah laku melalui sikap profesionalism dan juga sikap sabar dalam diri ketika menghadapi cabaran. Ketika melakonkan watak sebagai Cikgu Ain, saya begitu terkesan apabila melihat sikap seorang guru yang cuba untuk memfitnah anak muridnya dan mengumpat tentang anak muridnya tanpa membuat usul periksa. Guru tidak menghormati privasi pelajar dan cuba menyebarkan kepada guru yang lain. Sikap tersebut tidak patut ada dalam diri seorang guru yang baik. Tampak seperti lakonan biasa, namun hakikatnya itulah situasi atau gambaran yang terjadi di dunia nyata. Hai, saya memegang watak sebagai pelajar yang bernama Aini dan juga watak Puan Pengetua. Untuk watak yang pertama, iaitu Aini merupakan seorang pelajar yang baru sahaja berpindah ke sebuah sekolah. Aini merupakan seorang yang ceria dan jujur. Bagi saya, ketika melakonkan dalam drama ini, Aini ini menghadapi situasi yang mencabar apabila Aini terdengar tanpa sengaja perbualan gurunya di dalam bilik guru, iaitu gurunya ialah Cikgu Ain dan juga Cikgu Yana, yang mana perbualan mereka ini bercerita tentang dirinya mengenai perkara yang tidak betul tanpa soal selidik. Dan ketika melakukan situasi ini, saya dapat mendalami perasaan betapa sedih dan kecewanya Aini apabila seorang guru yang mana guru itu merupakan guru yang sangat dihormati, yang sangat dia kasihi, sanggup melontarkan kata-kata sebegitu tentang dirinya. Walaupun begitu, Aini mempunyai sikap yang positif di dalam dirinya, iaitu dia tidak suka memendam perasaan, sebaliknya dia menceritakan peristiwa yang berlaku kepada orang yang paling dia percayai, iaitu rakan karibnya yang bernama Lia. Saya juga memegang watak sebagai Puan Pengetua di dalam cerita ini. Bagi saya, watak Puan Pengetua ini menonjolkan banyak etika dan juga sikap yang perlu ada dalam diri seorang guru. Antaranya ialah Puan Pengetua menunjukkan sikap yang adil. Contohnya, hal ini dapat dilihat dari situasi di mana ketika Puan Pengetua menerima laporan daripada Cikgu Zura mengenai perbualan antara Cikgu Ain dan Cikgu Yana yang telah memfitnah pelajar, dan juga Puan Pengetua tidak mengambil tindakan secara terburu-buru. Sebaliknya, Puan Pengetua untuk berlaku adil, dia memanggil juga pihak lain yang terlibat, iaitu Cikgu Ain dan juga Cikgu Yana, untuk mengetahui situasi dengan lebih lanjut supaya keputusan dapat diadili dengan lebih adil. Puan Pengetua juga merupakan seorang yang rasional dan teliti dalam membuat suatu keputusan. Beliau tidak membuat keputusan secara terburu-buru. Contohnya, ketika beliau mendapat pengakuan bahawa daripada Cikgu Ain dan juga Cikgu Yana tentang kesalahan yang mereka lakukan di dalam bilik guru, iaitu perbuatan mengumpat tentang pelajar sehingga menyebabkan fitnah itu tersebar ke sekolah, beliau tidak langsung terus menjatuhkan hukuman kepada guru-guru tersebut. Sebaliknya, beliau berfikir dahulu tindakan dan juga hukuman yang akan diberikan kepada Cikgu Ain dan juga Cikgu Yana. Dan Puan Pengetua juga merupakan seorang yang berani dalam melontarkan kata-katanya dalam menegakkan apa yang betul dan juga yang salah. Contohnya, Puan Pengetua memberi nasihat dan juga teguran kepada Cikgu Ain dan Cikgu Yana supaya memperbetulkan kesilapan mereka dan membaiki agar mereka menjadi seorang guru yang lebih baik di masa hadapan dan perkara tersebut tidak akan berulang lagi. Dan yang terakhir sekali, Puan Pengetua juga merupakan seorang yang sangat bertanggungjawab dan amanah dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang guru. Hal ini dapat dilihat apabila Puan Pengetua tidak melepas tangan ketika mendapat laporan mengenai masalah guru yang melibatkan Cikgu Ain dan juga Cikgu Yana dalam drama ini. Hai, Assalamualaikum. Saya memegang watak sebagai Cikgu Zura. Apakah peranan Cikgu Zura dalam video lakonan ini? Cikgu Zura menggambarkan guru yang prihatin, jujur dan berani.
Cikgu Zura bukan sahaja berinteraksi dengan pelajar, bahkan menunjukkan contoh teladan yang baik untuk menggambarkan etika profesional seorang guru. Kita boleh lihat di mana Cikgu Zura sangat prihatin terhadap pelajar yang bernama Aini ini. Cikgu Zura bukan sahaja menanyakan khabar, bahkan sangat teliti dalam mendengar luahan pelajar tersebut. Tindakan ini menunjukkan bahawa seorang guru perlu memahami keadaan pelajar, peka terhadap keadaan pelajar serta memberi sokongan moral ataupun emosi apabila diperlukan. Keprihatinan adalah merupakan salah satu aspek yang penting untuk membina hubungan yang positif antara guru dan murid, kerana ia membolehkan pelajar merasa dihargai serta selamat apabila berkongsi masalah. Selain daripada sifat prihatin, Cikgu Zura juga menunjukkan kejujuran dan keberanian yang tinggi. Di mana dalam video ini terdapat dua orang guru iaitu Cikgu Ain dan Cikgu Yana telah mengumpat dan menyebarkan fitnah berkenaan dengan pelajar yang bernama Aini ini. Walaupun Cikgu Zura bersama Cikgu Yana dan Cikgu Ain adalah kenalan yang rapat, akan tetapi Cikgu Zura tetap berani untuk menegakkan kebenaran dan melaporkan kepada pengetua. Cikgu Zura tidak terpengaruh dengan tekanan sosial ataupun hubungan persahabatan. Tindakan ini menunjukkan bahawa seorang guru perlu mempunyai integriti, keberanian berkata benar serta komitmen terhadap tanggungjawabnya yang profesional walaupun dalam keadaan yang sukar. Kejujuran dalam situasi sebegini bukan sahaja melindungi pelajar daripada fitnah, bahkan mengukuhkan keyakinan pandangan masyarakat terhadap kredibiliti dan etika seorang guru. Jadi secara kesimpulannya, watak ini menunjukkan bahawa seorang guru perlu memiliki etika dan sikap yang positif dalam menjalankan tugas serta berinteraksi dengan pelajar. Apabila guru mempamerkan tingkah laku yang baik, pelajar dapat dibimbing dan membesar menjadi individu yang berakhlak. Pihak sekolah juga mendapat manfaat yang baik melalui suasana kerja yang harmoni dan profesional. Dalam masa yang sama, masyarakat turut menerima impak yang positif apabila institusi pendidikan dipandang menjadi tempat yang dipercayai untuk melahirkan generasi yang berakhlak dan berintegriti. Ingatlah kata-kata ini, jadilah guru yang menyenangkan, bukan menyakitkan. Sekadar itu sahaja daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Saya memegang sebagai watak Cikgu Yana. Cikgu Yana merupakan seorang guru yang menerapkan sikap kurang bertanggungjawab terhadap dirinya. Kerana beliau telah menerima berita tanpa menyelidiki dahulu. Sebagai seorang guru, seharusnya kita menyelidik dahulu berita yang diterima. Seterusnya, sebagai seorang guru juga kita seharusnya menjaga tutur kata dan perbuatan agar menjadi teladan yang baik kepada murid-murid. Hal ini kerana menjaga tutur kata dapat memberi contoh dan teladan kepada murid supaya mereka tidak mengikuti jejak langkah yang salah. Maka sebagai penutup video lakonan ini, sebagai seorang guru, sangat penting untuk kita menerapkan nilai-nilai dan khasiat guru yang baik bagi memastikan guru menjadi insan yang dihormati, dipercayai dan mampu melahirkan generasi yang berakhlak baik dan berdisiplin.